Okey, jom kita terus selami penerangan kali ini. Kita nak bongkar sikit pasal rangka tindakan sesebuah negara, nak faham betul-betul macam mana kerajaan di seluruh dunia menstrukturkan asas pentadbiran diorang. Bila kita tengok negara-negara luar, mesti kita pernah terfikir kan, macam mana sebenarnya enjin pentadbiran diorang ni berfungsi? Sebab itulah kita akan pecahkan semuanya hari ini. Siapa sebenarnya yang pegang kuasa dalam sesebuah negara? Ini satu soalan yang sangat mendalam, tapi memang menentukan macam mana sebuah negara itu beroperasi setiap hari. Jawapannya bergantung sepenuhnya pada seni bina politik atau reka bentuk struktur pemerintahan yang sesebuah negara itu pilih. Sama ada kuasa itu kat tangan seorang individu, sekumpulan perwakilan atau diasingkan kepada beberapa cabang. Semuanya bermula dari reka bentuk ni. Jadi, ini peta jalan kita untuk penerangan ni. Kita mula dengan mendefinisikan sistem politik. Lepas tu, enjin demokrasi, pengasingan berbanding percantuman kuasa, sistem berparlimen versus berpresiden, sistem persekutuan versus kesatuan, dan akhirnya, sistem manakah yang terbaik? Bahagian 1. Mendefinisikan sistem politik. Maksud sistem politik ni sebenarnya bukanlah sekadar merujuk pada satu bangunan parlimen atau satu dokumen perlembagaan. Secara mudahnya, ia adalah satu proses interaksi yang cukup kompleks. Ia melibatkan persoalan macam mana negara itu ditadbir, siapa yang memerintah dan macam mana kerajaan bertindak sebagai ejen sosialisasi. Maksudnya kat sini, macam mana dasar-dasar yang diorang buat tu akhirnya membentuk tingkah laku, budaya dan cara hidup rakyatnya sendiri. Menarik kan? Tengok pada model David Easton ni memang sangat terkenal tau. Perhatikan konsep input dan output dia. Cuba bayangkan, macam mana input dari rakyat, macam tuntutan, sokongan atau desakan, masuk ke dalam sistem politik. Kerajaan kemudiannya akan proses semua input ni dan tukarkan jadi output. Output ni apa? Output ni lah keputusan atau dasar-dasar yang kita rakyat nikmati. Contohnya macam pembangunan fasiliti atau sistem pendidikan. Dari situ, lahir pula maklum balas yang akan patah balik jadi input baharu. Memang satu kitaran interaksi yang tak pernah berhenti. Bahagian 2. Enjin demokrasi. Istilah demokrasi ni sendiri asalnya dari perkataan Greek. Demos tu maksudnya rakyat dan kratia pula bermaksud pemerintahan. Jadi secara harfiahnya, pemerintahan oleh rakyat. Konsep ni paling popular bila dirumuskan oleh bekas Presiden Amerika Syarikat, Abraham Lincoln. Ingat tak kata-kata ni? Kerajaan daripada rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Hakikatnya, dalam sistem macam ni, kuasa mutlak tu datang dari mandat yang kita sebagai rakyat berikan. Di dalam enjin demokrasi ni terletaknya parlimen. Fakta menarik, perkataan parlimen ni sebenarnya berasal dari perkataan Perancis, parler, yang bermaksud bercakap atau berbahas. Memang ngam sangat. Sebab ia dicipta khusus sebagai satu badan perundangan untuk wakil-wakil yang kita pilih ni duduk, bercakap, berbahas, semak tindakan kerajaan dan meluluskan undang-undang bagi pihak kita. Tanpa ruang perbahasan macam ni, susahlah nak terjemahkan kehendak majoriti itu jadi satu undang-undang yang adil. Bahagian 3. Pengasingan versus percantuman kuasa. Sekarang, kita bandingkan dua doktrin pentadbiran utama yang diguna pakai oleh negara-negara demokrasi kat dunia. Pertama, pengasingan kuasa yang ketat dan kedua, percantuman kuasa. Kalau kita faham beza dua doktrin ni, barulah kita nampak kenapa kerajaan di negara yang berbeza bertindak dengan cara yang berbeza. Okey, kita tengok pengasingan kuasa dulu. Konsep ni sangat sinonim dengan Perlembagaan Amerika Syarikat. Ia secara ketat bahagikan kerajaan kepada 3 cabang. Perundangan yang buat undang-undang, eksekutif yang laksanakannya, dan kehakiman yang jadi pengadil. Kenapa buat macam ni? Supaya wujudnya satu ekosistem semak dan imbang, di mana tak ada satu badan pun boleh dominasi badan yang lain. Diorang ni terpisah sepenuhnya, sampaikan ahli-ahli diorang pun memang tak boleh bertindih langsung. Sebaliknya, percantuman kuasa pula tak pisahkan cabang pemerintahan tu secara ketat. Ia benarkan wakil rakyat yang dah dipilih masuk ke badan perundangan untuk turut berkhidmat sebagai anggota cabang eksekutif. Ini maknanya, Perdana Menteri dan barisan kabinet dia tu sebenarnya ditarik terus dari kalangan ahli parlimen. Walaupun peranan diorang dah bercantum, badan eksekutif ni wajib laporkan setiap tindakan diorang dan diorang ni bertanggungjawab secara langsung kepada parlimen. Bahagian 4. Sistem berparlimen versus berpresiden. Beza antara dua sistem ni memang sangat ketara. Sistem berparlimen ni dia pisahkan peranan ketua negara, contohnya macam raja, dengan ketua kerajaan, iaitu Perdana Menteri. Eksekutif dia pula lahir dari dalam dewan tu sendiri dan boleh dijatuhkan bila-bila masa melalui undi tidak percaya. Tapi untuk sistem berpresiden, ia gabungkan jawatan ketua negara dan ketua kerajaan kepada seorang presiden. Presiden ni bebas, dipilih secara berasingan oleh rakyat dan hanya boleh diturunkan melalui proses pemecatan atau impeachment yang sangatlah rumit.
Bila kita selami rangka tindakan berparlimen ni, macam yang diamalkan di Malaysia dan United Kingdom, kita nampak yang parti menang majoriti kursi di parlimen akan automatik bentuk kerajaan. Kabinet yang dilantik ni memang pegang kuasa yang sangat dominan untuk buat dasar. Tapi kena ingat, kedudukan diorang ni ibarat telur di hujung tanduk tau. Diorang sangat bergantung pada parlimen. Kalau kabinet hilang kepercayaan majoriti melalui undi tidak percaya, habislah satu kerajaan kena letak jawatan. Dalam rangka tindakan berpresiden pula, ceritanya memang berbeza. Pemimpin tertinggi, iaitu presiden, dipilih terus oleh rakyat. Lepas tu, presiden akan pilih kabinet dia sendiri dan ahli kabinet ni bukan dari kalangan ahli parlimen atau kongres. Presiden pegang kuasa yang sangat besar, siap ada kuasa veto lagi ke atas undang-undang. Tapi reka bentuk ni ada risiko dia sendiri, iaitu risiko gridlock atau kebuntuan. Yelah, bila badan eksekutif dengan perundangan tak bergantung antara satu sama lain, diorang boleh main sekat-sekat dan akhirnya pentadbiran tu sendiri yang jadi buntu. Bahagian 5, Sistem Persekutuan versus Kesatuan. Sekarang kita beralih pada perbandingan geografi pula. Secara ringkasnya, kita nak tengok macam mana kuasa tu dipecah dan dibahagiankan ke bawah melalui sistem persekutuan, berbanding kuasa yang dipusatkan 100% di atas dalam sistem kesatuan atau unitary. Dalam sistem persekutuan, kuasa tu memang dah diagihkan secara rasmi dalam perlembagaan kepada 3 peringkat utama: kerajaan pusat, kerajaan negeri dan kerajaan tempatan. Kerajaan pusat masih kekal sebagai authority yang paling tinggi, tapi kerajaan negeri pun ada bidang kuasa perlembagaan diorang sendiri yang kerajaan pusat tak boleh nak kacau sesuka hati. Sistem macam ni memang sangat ideal untuk negara bersaiz besar atau yang ada banyak negeri macam Malaysia dan Amerika Syarikat. Alternatifnya adalah sistem kesatuan yang kita boleh tengok diamalkan dekat negara macam Britain atau jiran kita, Indonesia. Sistem ni pusatkan kuasa pentadbiran sepenuhnya dekat satu kerajaan kebangsaan yang tunggal. Tak ada kerajaan negeri yang berdaulat di bawah dia. Kalau ada pun penyerahan kuasa kepada wilayah atau majlis tempatan, itu cuma autonomi sementara atas budi bicara kerajaan pusat tu sendiri dan ia boleh ditarik balik bila-bila masa je. Bahagian 6, sistem manakah yang terbaik? Jadi, kalau ditanya sistem manakah yang paling baik, jujurnya bila kita nilai betul-betul secara objektif, tak wujud pun satu seni bina kerajaan yang 100% sempurna. Setiap sistem ada kelemahan dan lubang masing-masing. Tak kiralah risiko kebuntuan dasar dalam sistem berpresiden yang ketat atau ketidakstabilan akibat tukar-tukar kerajaan dalam sistem parlimen. Semuanya itu berbalik pada sejarah, budaya dan kesesuaian lanskap negara itu sendiri. Tadi, model David Easton ada tunjukkan pada kita yang semua sistem politik ni, tak kira macam mana reka bentuk dia, semuanya sentiasa cuba untuk tukar tuntutan orang awam jadi dasar yang beri manfaat pada rakyat. Jadi, persoalan sebenar yang saya nak tinggalkan untuk anda fikir-fikirkan hari ini ialah, di antara semua yang kita dah bincang tadi, rangka tindakan seni bina manakah yang akhirnya benar-benar mampu berkhidmat dengan cemerlang untuk rakyat dalam dunia kita yang sentiasa berubah-ubah ni. Teruskan berfikir dan kita jumpa lagi dalam penerangan seterusnya.